Crossover ni fungsi dia senang je. Nak asingkan frekuensi supaya setiap speaker buat kerja yang dia pandai je. Subwoofer main bunyi bass, speaker utama main mid dan high. Jadi sistem bunyi kau lebih kemas, tak semak, dan speaker tak cepat rosak sebab kena main frekuensi yang dia tak tahan. Kalau kau guna DBX 234 XL, mula-mula kau kena pilih mode ikut setup sistem kau. Kalau kau ada sepasang speaker dan satu subwoofer, guna mode stereo two-way. Switch dia dekat belakang crossover tu. Lepas tu kau cucuk kabel dari mixer masuk ke input L dan R DBX. Output low. Kau sambung pergi ke amp atau subwoofer dan output high pergi ke speaker utama. Knob crossover tu kau set kat mana kau nak pisahkan bunyi. Contohnya kalau kau tak nak speaker main frekuensi bawah 120 Hz, kau set crossover dekat 120 Hz. Jadi sub akan main 120 Hz. Speaker main 100 Hz ke atas. Nah, setting senang, pusing je knob crossover tu ikut marking. Gain output low dan high biar tengah dulu, 0 dB. Nanti boleh adjust ikut telinga kau. DBX 234XL ni dia guna slope 24 dB per oktav. Maksudnya potongan frekuensi dia tajam dan bersih. Bila dua speaker potong dekat titik crossover tu, bunyi dia tak bertindih sangat dan tak cancel out. Tapi kalau lepas setting bunyi, jadi macam kurang bass atau tak ngam. Cuba test polarity, tukar wire plus dan dekat sub. Kadang-kadang fasa tak align. Lepas semua dah sambung dan setting basic dah siap, testlah bunyi dia. Main lagu atau ping noise. Dengar betul-betul. Sub terlalu kuat. Speaker terlalu tajam. Laras sikit level low atau high, ikut balance yang sedap. Kalau ada RTA lagi senang kerja, tapi telinga pun cukup kalau kau dah biasa dengar sistem bunyi. Cuma satu kau kena tahu, DBX 234XL ni crossover analog, slope dia tetap, tak boleh ubah-ubah macam DSP. Kalau kau nak main phase delay, tukar jenis slope atau precise tuning. DBX ni ada limit. Tapi untuk sistem yang simple atau setup yang tak rojak sangat, dia cukup bagus dan bunyi pun padu.